Kenapa open source project ni sangat penting untuk industri IT atau teknologi atau software engineering ni adalah sebab kalau korang tengok kat gambar ni, all modern digital infrastructure, a project some random person in Nebraska has been thanklessly maintaining since 2003. So open source project ni banyak gila yang popular. Contoh macam Linux, Kubernetes, ShardCN, ThankStack atau ThankStack Start. Dan even library yang aku selalu pakai pun atau runtime, Node.js ni sebenarnya open source je dan maintainer dia aktif gila. Aku tak tahu diorang dapat duit dari mana. Ada sekali tu nampak diorang post kat Twitter lah, diorang perlukan funding kan, so sangat kesian. So, jadi video hari ni aku nak ajar korang macam mana cara aku sendiri contribute dekat open source project dan initiate beberapa open source project lah sepanjang career aku. So let's go. Okay, before that aku just nak beritahu korang, aku bagi tahu korang kebaikan open source kan. Macam open source library ni gila, company besar pun guna. Kalau korang tengok Tailwind tu, semua company besar, mostly I think 90% of the company in the world adalah sekelumit Tailwind dalam diorang punya code base. Dan Node.js lagi ramai gila company guna kan. Dan Linux yang cakap lah, semua orang pakai Linux, almost semua orang pakai Linux instead of like Windows. Even dalam Windows pun kita ada Windows System Linux kan, WSL. Kubernetes pun yang cakap lah. Dan semua benda ni adalah open source je. Dan dalam video kali ni aku nak ajar korang macam mana nak contribute dekat open source project. Let's go. Okay, pengalaman aku contribute dekat open source project ada beberapa lah. First kali aku ingat dulu aku ada contribute dekat Bukit Jalil Stadium by Afri Dirham. Dan sekarang ni aku nak list kat korang projek-projek yang aku pernah contribute. Dan next adalah sedekah je aku rasa so far projek yang paling banyak aku contribute lah. Ini adalah projek daripada Khairin Chan. Dan projek-projek yang besar pun macam contoh BAN, ada lagi satu Deep Agent by Lang Chen pun aku ada pernah try untuk contribute tapi close, dan aku cerita lah kenapa. Okay, first step kalau korang nak contribute dekat open source project adalah biasanya lah project tu ataupun library tu korang dah guna pun dekat korang punya pekerjaan harian. So bila korang guna benda tu sangat banyak, korang akan nampak dia punya lompong-lompong dia lah. Sebab semua dalam IT ni kan, apa even software lah, tak ada software yang perfect. Akan ada macam contoh patching ke, nak tambah feature baru, ada yang dia tak lengkap kan, and end up korang akan buat sendiri. Tapi ada lagi satu cara adalah korang contribute balik dekat library tu untuk tambah feature. Sebab open source project ni memang nature dia macam tu. Jadi ada beberapa lah project yang aku pernah contribute. Macam ni NPM Malaysia Postcode, tak macam example apa semua kan, just contribute benda-benda sikit lah, update readme apa semua. Dekat projek besar pun aku pernah try untuk contribute, iaitu dekat BAN at dash profile option. Ada cerita lah belakang ni, sekejap lagi aku cerita. Dan paling banyak aku rasa aku contribute dekat sedekah je lah, open source project by Khairin Chan dan also Bukit Jalil Stadium. Okay, first step kalau korang nak contribute dekat open source adalah macam aku cakap tadi, cari benda yang lompong dan continue after that lah. Next step after that adalah buka isu dulu. Buka isu macam aku kat sini aku ada buka isu untuk letak macam kat ShardCN UI. Kalau korang tahu ni agak technical lah, ada cmd.k function macam kau klik kau tekan kat keyboard command plus K, command dengan K, dia akan keluar macam ni, ada macam kat Mac tu lah kan. So aku nak implement tu dekat Bukit Jalil Stadium dan kena buka isu dulu lah. So bila buka isu, discuss dengan dia punya maintainer, lepas tu baru korang contribute. Macam dia kata okay baru contribute. Lepas tu cara nak buka PR, biasanya dekat open source project korang tak ada push permission lah dekat project tu. Apa yang kau kena buat adalah korang kena fork project tu, dan lepas fork projek tu akan masuk dekat korang punya personal repository. Okay, bila dah masuk dekat personal repository kan, Bukit Jalil Stadium, dan dia akan tunjuk macam ni lah, fork from Afri Dirham Bukit Jalil Stadium. Dan apa maksud fork ni? Fork ni adalah korang tarik open source project tu masuk dekat korang punya profile, GitHub profile. So ni aku tunjuk kat GitHub lah, dekat GitLab lain pula cara dia kan. Saya lebih kurang tapi UI lain lah. So fork bermaksud korang maintain korang punya version of that open source project dekat korang punya environment sendiri ataupun account sendiri. Dan daripada sini korang boleh lah contribute clone repo ni dekat korang punya local, contribute clone repo ni dekat korang punya local. Contoh just type git clone. Okay, dia tengah clone. Okay, lepas dah clone, korang masuk korang punya repository yang korang nak contribute tu.
Lepas tu kau akan check out new branch lah. Git check out B. Dash B ni check out dengan new branch. Dekat sini aku just nak bagi tahu, kebiasaannya open source repository ni dia ada contributing.md. So contributing.md ni guideline untuk contributors macam mana korang nak contribute dekat dia punya open source repository. So jom kita tengok Bukit Jalil Stadium ada tak contributing.md. So tak ada. So jadinya contributing.md ni kenapa penting, sebab dia akan ajar kau ataupun bagi guideline dekat kau macam nak tulis branch naming, macam mana nak commit, pakai conventional commit ke atau make commit ke, sebagainya lah. Dan kalau tulis aku just type lah test open source video. So bila dah buka ni, bila dah check out ke new branch, apa korang perlu buat adalah buka kod ni. Tak kisah korang pakai VS Code ke apa. Kalau macam aku kat sini aku pakai VS Code lah. Kita open folder Bukit Jalil Stadium. So macam tadi kita dah check out kat new branch kan. So kita dekat VS Code, sepatutnya dia dekat new branch juga ah. So kita kena check balik lah. Okay betul branch kita tadi. Okay, lepas tu kita tukar lah. Kalau untuk video ni kita nak tambah, just bagi satu macam contoh je lah kan. Name Farhan Helmi. Okay, so kita dah buat changes. Lepas tu kita tengok lah. Selalunya aku type git status dekat sini. Okay, kita dah contribute. Kita dah contribute kat kita punya local. Lepas tu kita git add all, git commit m. So fit for YouTube video contohnya. So ini adalah conventional commit punya format, feature. Nanti next video akan buat tentang conventional commit pula. Okay, git commit m YouTube video. Okay, so apa kita buat, kita push dekat branch ni. So bila kita push dekat branch ni, sebenarnya dia akan push dekat kita punya repository local data yang ni kan. Macam ni kita contribute balik dekat yang free punya repo tadi tu kan. Kita tekan macam ni lah, compare and pull request. So kita nak hantar pull request ke main, tapi daripada branch kita, daripada repo kita ke Afri punya repo. Okay, lepas tu kita create lah pull request. So macam tu lah nak contribute ke open source repo. So biasanya aku akan macam please review just for testing. Aku akan mention dia punya maintainer lah macam ni. Bila aku mention dia, lepas tu dia akan bincang-bincang ataupun dia assign diri dia lah kat sini. Lepas dia dah review, so nak code review pula macam mana kan. Tekan je lah kat sini file change dan tengok nama dah ni. Dah ada kat situ. Okay, bila dah review, lepas tu project owner akan approve dan merge kita punya ni dekat dia punya main branch. So lepas tu kita ni lah dapat tengok kita punya project tu deploy ke apa ke kan. So macam tu lah nak contribute ke open source project. Okay, ini salah satu contoh yang simple lah. Tapi kalau project-project luar yang macam Kafka ke apa tu, korang kena ada deep knowledge or deep understanding on how to contribute to the project. Dan biasanya macam kita kerja jugalah, kita masuk kerja sebagai programmer, kita kena faham code base, kita kena faham pattern, kita kena faham, kita tak boleh just vibe lah. Boleh nak vibe tapi kena faham dulu apa kat dalam tu kan. Okay, so tu lah cara korang nak contribute dekat open source project. Dan secara technical lah, korang demo sekali. Okay guys, thank you so much. Jangan lupa like dan subscribe. Kita nak dekat 2000 subscriber. Kalau nak lagi video technical macam ni, tunjuk aja macam nak contribute ke open source project, jangan lupa like dan subscribe guys. Thank you so much. Bye.